banyak benda yang berbeza lah. Of course lah sekarang memang lebih ni kan, lebih soft lah. Apa game yang confirm di WrestleMania? One Kifli, tak lain apa-apa, saya just live saja. Saya tengah test virtual camera saya ni. So harap-harap okey lah kot. Kan? So apa? Kita masih memang kosong di malam Jumaat ni kan. Dan saya pun berseorangan di bilik hotel ni malam Jumaat. Jadi saya layan korang lah. Apa game yang dah confirm di WrestleMania? So far ada 4, which is Punk dan Roman, Cody dan Randy Orton, Stephanie Vakir dan Liv Morgan, dan juga Jade Cargill dari RDP. Semuanya melibatkan kejuaraan lah, kejuaraan dunia wanita dan kejuaraan dunia lelaki. Bang, cerita pasal Brock buat tattoo tu secara tak sengaja. Brock ceritalah dalam podcast dia baru-baru ni, dalam Temu Ramah. Dia kata yang dia buat tattoo pedang tu masa dia tengah mabuk, dia tengah tingtong. Dia pun tak sedar kan. Tapi bagusnya dia kata tattoo tu dapat jadi perlambangan kepada karakter dia lah. So dia tak menyesal pun walaupun dia buat tattoo tu dalam keadaan yang tak berapa sedar kan. 311 km kalau zaman Attitude Era dia buat 2 malam, confirm layan sebab roster pack gila yang power, betul kan. Betul drag lama, tapi saya bagi contoh WrestleMania 22 match Boogeyman lawan Booker T pun best. Kira MJF lawan Kenny Omega di AEW Dynasty. Bulan 12 bulan 4 12 April ya. Okey. Unknown account. Saya tak boleh tunjuk koleksi saya. Saya dekat bilik hotel. Saya di Kota Kinabalu sekarang ni, bukan di rumah. Terus pasal belakang saya lain ni. Kan, mana ada belakang ada title ke apa kan. So far, apa pertambahan game yang lagi untuk WrestleMania, bang? Faiz. Apa lagi Drew McIntyre maybe akan lawan Jacob Fatu. Kalau tak lawan Jacob Fatu, kabarnya Nick Aldis akan menamatkan tugasnya sebagai GM dan akan menjadi seorang ahli gusti juga. Kembali bergusti. So maybe akan ada pertemuan WrestleMania debut untuk Nick Aldis sebagai penggusti. Mungkin akan lawan dengan Drew McIntyre lah. Dan saya baca laporan tadi, tak tahu sama ada ia sah ataupun tidak, Paul Heyman akan menjadi new general manager untuk SmackDown lepas ni. Saya tak pasti kesahihannya, so kita tunggu perkembangannya tak lama lagi ya. Favorite wrestler bang siapa? Your friendly neighborhood worm. Saya pernah jawab beberapa kali sebelum ni, which is Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Bret Hart, Randy Orton dan juga Kurt Angle. Yes. Mount Rushmore abang siapa? Fix sama juga jawapan ni. Bro cakap dia return sebab akan nak bayar bil dan barang dapur. Ya ke? Fidaus Gaming, abang yang mana akan mula dulu, Raw ke atau SmackDown? Raw yang start dulu. Raw tahun 1993, SmackDown start tahun 1999. Raya-raya duduk hotel bang. Ada event ke? Tak. Temenggung Pemurah. Saya ada job di sini. Ada job offshore di sini. So, kena duduk 5 hari untuk proses approval work permit. Saya ada di KK ni sampai hari Isnin. Hari Selasa dah naik kapal. So, job tu akan berdurasi lebih kurang 10 ke 14 hari. Lebih kurang gitulah. Betul baru balik. Jet lawan Ria tu build up dia sendu hari. Tapi baru-baru ni Michin dan B-Fab dah pun bertukar karakter menjadi sekutu kepada Jet Cargill kan, bagi nak menguatkan lagi ataupun nak menampakkan lagi kejahatan Jet Cargill dalam cerita dia dengan Ria ni lah. So out of nowhere tu juga kan, tiba-tiba berminggu-minggu asyik kena belasah dengan Jet, tiba-tiba if you can beat them, you join them. AJ Lee, Becky pun confirm dah. Ya betul, 3-1 km untuk kejuaraan Intercontinental Wanita kan, AJ Lee dan Becky Lynch. Ada Hall of Fame yang baru masuk ke? Sid UD. Tapi Sid ataupun Psycho Sid, Sid Justice, Sid Vicious kan, memang long overdue ni. Sepatutnya lama dah dia dimasukkan. Tapi itulah, sayang sekali. Mengikut ceritanya Sid, tapi dia tak masuk sebagai kelas yang utama sebagai Legacy Award, Legacy Class. Dia ada special punya kategori lah. So sekarang kita ada Stephanie McMahon, AJ Styles, Demolition, Dennis Rodman sebagai Celebrity Wing punya Hall of Fame, dan juga Psycho Sid, Sid Vicious dalam Legacy Wing, Legacy Induction. Fix saya dah jawab tadi Mount Rushmore saya, which is Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Bret Hart dan juga Randy Orton. Adakah Ted DiBiase Jr. akan return sebab kes dia dah settle? Hafizullah, berkemungkinan. Tapi maybe kita pun tunggulah lagi 3-4 minggu nak menuju ke WrestleMania ni, maybe akan ditampilkan Ted DiBiase lah.
Siapa yang set Rhea agak-agak set Jet dah ada micin. Maybe Io Sky lah kot. Of course kan. Dia punya BFF kan. Just Human Being. Pemilihan main eventer di WWE dibuat macam mana? Dari segi undian ke macam mana? Tak juga. Kalau tengok pada pembawakan seseorang penggusti itulah, kalau dia memang dapat reaksi yang sangat positif dari fans, kemudian dari segi merchandise, rating, jualan tiket, itu semua dia ambil kira lah. Kalau dia nak angkat somebody tu tapi tak dapat reaction yang positif, tak menjana keuntungan, maka dia tak layak lah jadi main eventer. Ada banyak kriteria KPI yang perlu dipenuhi untuk membolehkan awak jadi seorang main eventer lah. Dan kalau kita tengok senarai-senarai main eventer, Hulk Hogan, Stone Cold, The Rock, John Cena, sekarang kita ada Cody Rhodes, Roman Reigns, semua tu memenuhi ciri-ciri berikut lah. So tak semua orang yang ada keseluruhan ciri-ciri tersebut. So that's why mereka dapat diangkat sebagai main eventer. Si Empang bila nak bersara bang, Safizul Amir. Mungkin dalam 3-4 tahun lagi kot. Bak Robak, Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Ted DiBiase dah rilis, maybe akan bantu Cody, mungkin, atau mungkin akan menyebelahi kepada Randy. Wallahualam. Kenapa Kurt Angle? Angle ni gold medalist kot, technical wrestler. Dan menariknya Kurt Angle ni, beliau merupakan seorang legit wrestler, Olympic wrestler kan, Greco-Roman wrestler. Tapi ramai yang puji dia boleh bawa diri dia dalam environment sports entertainment tu kan, boleh jadi pak lawak dan sebagainya, boleh bawa karakter dia dengan baik. So that's why. Dan biasanya pengurusi-pengurusi teknikal ini yang lebih banyak main submission dan sebagainya, kebanyakannya agak membosankan. Tapi untuk Kurt Angle ni kita tengok makin seronok. Dia sama macam Bret Hart dan juga seorang lagi Chris Benoit. Walaupun match tu technical, lawan submission dan sebagainya, tapi mereka berjaya menjadikan match itu seronok untuk ditonton. That's why saya pilih Kurt Angle sebagai salah seorang saya punya Mount Rushmore ataupun favourite wrestler lah. Jebat Hall, kenapa sekarang macam security macam menyebuk sangat, padahal wrestler gaduh-gaduh manja je. Security tu semua budak-budak alumni, budak-budak yang sedang dalam training tu sebenarnya tu kan, nak bagi pendedahan kan. Sebetulnya wrestler tu kan menyamar je jadi security. Rasa-rasa Randy akan jadi pemenang juara paling banyak dalam WWE sebab masih lagi aktif. Berkemungkinan ada possibility untuk dia nak boleh memintas rekod John Cena kan, 17 kali kejuaraan. Sekarang Randy Orton kalau dia menang dengan Cody nanti, dia akan dapat bergelar juara untuk kali ke-15. So kalau katalah sebulan lepas tu dia kalah, lepas tu dia menang balik, dah jadi 16. Begitu juga selepas itu kan. So tak mustahil kan, pasal pengiraan kejuaraan itu bukan berdasarkan berapa lama, tapi berapa kali kan. Even kalau kata hari ni dia menang, besok dia kalah, lusa menang balik, pun tetap dikira sebagai numbers yang barulah. Mahakarya, Hak Usul cakap heel Randy Orton tak berapa heel sangat macam Randy 2009, betul? Heel Randy Orton sekarang, dia heel dengan seteru-seteru dia saja, macam Cody Rhodes, baru-baru ni Matt Cardona, kawan Cody kan. Tapi dari segi pembawakan dia masa entrance dia masih lagi boleh interact dengan baik dengan budak-budak, dengan budak-budak kecil kan. So tak nampak sangat heelnya tu di luar gelanggang. Tapi bila dia dah masuk gelanggang, baru nampak kan. Jadi memang tak boleh samakan dengan Randy 2009 lah. Mungkin Orton pun dah tak nak buat gaya macam itu kan, pasal dia pun dah jadi bapak kan, dah matured lah. So dia mungkin macam sekali John Cena, heel tapi tak berapa heel gitulah. Bang, WWE sibuk story pasal Zilla Fatu tapi tak panggil-panggil. Entahlah kan, mungkin menunggu masa kot kan. By the way bang, start match or event mana yang Randy Orton dapat gelar Legend Killer masa tahun 2005 ke atas? Masa 2004 tu 2004 pun dah start kot kan, masa dia dah start jadi World Heavyweight Champion termuda tu kan, masa dapat kalahkan Chris Benoit di acara SummerSlam. Lepas tu dia jadi babyface kejap, tapi babyface dia tak apa menjadi kan. Dalam beberapa bulan tu dia jadi heel balik. Masa tu lah dia dah mula bersengketa dengan legend-legend, dengan bapak Cody, mendiang Dusty, siapa lagi yang kena, Harley Race, Ricky Steamboat, semua kena ludah, kena lempang dengan dia. Dia memang kurang ajar lah dengan senior-senior dia kan. Ultimately endedly dia berseteru dengan seorang legend yang masih lagi aktif di WWE ketika itu, which is Undertaker kan. So mereka bertemu di acara WrestleMania ke-21 pada tahun 2005. So itulah permulaan kepada cerita Legend Killer Randy Orton ini.
Jay White akan return kat PPV Dynasty ke? Webster. Saya pun tak sure lah. Berbicara Hall of Fame bila dan bagaimana pemilihan untuk calon Hall of Fame dibuat? Hall of Fame akan bersiaran pada hari SmackDown nanti. Which is hari Sabtu lah. Atau hari Jumaat kot. Sabtu, Ahad, Isnin. Lah hari Sabtu. Sabtu waktu Malaysia lah. Pasal WrestleMania hari Ahad dan Isnin kan. 2 hari. So dia lepas SmackDown tak silap saya. Mereka akan gunakan venue yang sama. So habis SmackDown terus wrap up, tukar dia punya decoration apa semua, terus buat penganugerahan Hall of Fame. Tentang pemilihan calon itu, saya dah ceritakan dalam VT saya sebelum ni. Ada beberapa lah kriteria. Dia punya contribution, dia punya karakter tu bagaimana dengan fans kan. Biasanya contribution lah. Terima kasih Hak Uso. Sorry saya lupa nak baca. Hafizullah, Hak Uso bagi saya gift ya. Rojas, terima kasih. Okay, Chris Benoit. Pernahkah ada match yang Undertaker kena chop tanpa sengaja? Ada? Hafizullah. Bukanlah. Tapi rasa disengajakan kot. Of course lah, lawan Ric Flair. Di WrestleMania 18 tahun 2002 dulu kan. Undertaker memang tak suka kena chop. Kan? Sorry saya terpaksa baca komen yang latest. Apa yang saya tak sempat baca tadi, so boleh komen semula ya. Okay, tapi Undertaker memang tak suka dengan gerakan chop itu. Abang rasa yang mana mula tayang dulu, Raw ke atau SmackDown? Tadi dah jawab Firdaus Raw lah yang mula dulu. Okay. Rey Mysterio nak retire ke bang? Iasu. Dengannya begitulah, dia nak retire di Clash in Italy nanti bulan 6. Sekarang pun dia tengah injured, dia tengah post surgery. Sepatutnya Mania nanti dia lawan Gunther. Gunther nak meneruskan lah dia punya apa orang cakap, career killer tu kan. Tapi malangnya tak dapat kan. Ted DiBiase Jr. Nami. Roman Reigns endurance memang A. Stamina A, boleh lawan sampai 30 minit. Of course lah, dia pun ex-athlete kan, ex-NFL player kan. Memang cardio tu memang power lah. And that's the bottom line, cause Stone Cold said so, kata Temenggung Pemurah. Okay, abang ada tengok tak Zila Fatu react masa Pang cakap nak beri Roman? Saya tak tengok pula Faiz. Saya tak tengok pula. Pasal dia pun nak jadi nasi tambah juga. Bang, bahas mengenai Cass Ted Jr. Just Fist. Saya ada cerita hari tu. Beberapa hari lepas saya ada cerita. Apa Cass Ted DiBiase ni? Dia ada pertuduhan penyalahgunaan dana awam. Kan, katanya duit berjuta-juta tu digunakan untuk beli rumah lah, beli kapal peribadi lah, macam-macam lah. Tapi akhirnya dia dapati tidak bersalah lah selepas rasa dekat 10 tahun kot dia punya perbicaraan tu. 9 tahun. Bang, apa cerita pasal Hangman lepas ni? Hangman apa cerita saya pun dah lama tak tengok AEW Dia macam marah sebab Pang macam main-mainkan uncle dia. Ini mesti in karakter tu kan. Adakah Ted Jr. mempunyai peluang untuk kembali ke WWE Just Fist untuk sebagai cameo itu mungkin, tapi untuk bergusti tu saya rasa tak kan, pasal dia pun dah lama sangat tak bergusti tu. Chris Benoit saya dah buat dah cerita ni, Coach Pang. Ada 2 video saya tentang Chris Benoit, panjang pula video tu. Memang saya cerita secara detail apa yang berlaku pada Benoit, kes dia tu siapa yang bersalah, adakah Benoit betul-betul melakukan. Pergi kat VTT saya, dekat profile saya, cari cerita pasal Chris Benoit. Setiap video saya tu ada tajuk. Jadi awak boleh tengok kan tajuk-tajuk video tu. Live dari mana ni bang? Ahmad Mukmin. Saya dari Kota Kinabalu, Sabah sekarang. Saya sedang standby untuk naik ke kapal pada 31 hari bulan. So untuk proses stamping tu memang ambil masa 4-5 hari. So Selasa nanti baru saya akan naik kapal. So insyaAllah hari Sabtu bolehlah kita buat watch along sama-sama ya. Si Empang pun kuat juga. Betul. Badan Ted pun dah gempal sekarang kan, dah lama kan. Turun naik penjara mahkamah dan sebagainya kan. Prediction sekali bang, Pang retain atau Roman rampas title? Saya rasa macam Roman akan merampas title lah. Saya optimis macam Roman boleh menang. Sempat lagi panjat Gunung Kinabalu tu. Itulah ada member saya yang rakan-rakan sekapal kan, pun dah ada cerita bunyi-bunyi nak pergi Kundasang ni. Jadi saya baru balik dari rumah kawan saya ambil saya ke hotel ni. Saya pergi beraya dekat Likas. First time saya pergi Likas. Bang Logis tak ada yang selalu call Randy? Tak ada masalah pun. Memang dia orang ni mentor dan ni kan, dan mentee kan. Ray Phoenix bila akan main bang? Ray Phoenix ada je kat SmackDown tu.
Bang, tengok tak First Evolution Chamber live kat Astro Live 20 lebih tahun dulu, Shawn Michael menang. Oh, Elimination Chamber A di acara Survivor Series 2002. Yes, betul. Itu the first Elimination Chamber. Luqman Hakim, Syaukat yang gagah kuat di Malaysia pun tak mampu nak lawan Roman Reigns. Powerhouse kot. Mana boleh semakan Syaukat dengan Roman kan. Berapa lama bang selalunya kalau dah naik kapal, Syafiq? Bergantung pada duration job tu lah. Macam job yang saya nak naik di Sabah ini, lebih kurang 10 ke 14 hari, lebih kurang begitulah. Maybe less than that. Tapi kalau boleh lama sikit lah supaya more days more money kan. Maksud saya ni gaji hari kan. Bang, boleh jalan-jalan dekat Gaya Street, Pasar Sana Best. Itulah. Tadi dah nampak dah tu. Nanti bila besok tenang-tenang kan, memang rasa nak berjalan juga ke sana. Rasanya Gaya Street lagi satu pasar Filipin hari Ahad biasanya hari Minggu kan. Semua nak Sabah ada tu. Itulah. Comel-comel lah gadis-gadis di Sabah ni. Ada orang masih tak baca, tak tengok live saya ni. Fokus Penta je bang. Ray tak shine. Mungkin belum sampai masa kot. Ray Phoenix. Denhausen kenapa promo-promo je tapi tak wrestling? Yao Bing. Maybe memang tugas dia sebagai itulah kot. Sebagai pak lawak. Oh, maksud saya Undertaker yang selalu advise dekat Randy untuk jadi heel. Oh ya ke? Alright. Okay, opinion Just Fist. Mystico di AEW lagi berjaya jika dibandingkan apabila beliau di WWE sebagai Sin Cara. Of course lah. Mystico itu memang karakter yang dah dibawa sejak dia bergusti di CMLL sebelum tu pun. Dia masuk WWE ni dia kena ubah sikit kan, kena adapt dan dia pun tak biasa kot. Sin Cara tak berapa menjadi kerana dia banyak botch, banyak berlaku kesilapan dan banyak berlaku kecederaan. Sepatutnya dia digilap dulu kat NXT tapi Triple H mungkin kata, oh mungkin dia ni boleh kot pasal nama dia besar tau kat Mexico tu. Si Mystico ni siap ada komik lah apa, dia dah macam satu ikon, satu figures yang begitu hebat di Mexico. Tu pasal terus masuk WWE, terus dimasukkan ke main roster kan. Hati-hati dengan budak-budak kutip sedekah tu. InsyaAllah hari-hari ada bang. Oh ada hari-hari ada. Itulah. Saya last pergi Sabah 2019 dulu. Tapi masa tu tak lama lah, sehari lebih je. Ni memang lama, 6 hari. Jadi memang banyak. Saya dekat hotel Gaya Hotel ni, depan-depan dengan Suria Sabah. Betul-betul depan lah. Jadi senang lah nak makan ke apa kan. Abang rasa perlu tak The Rock terlibat dalam mana-mana storyline Road to WrestleMania kali ni? Saya rasa tak perlu kot kan. Roman boleh handle lah. Tapi kalau to boost ticket sales, maybe kan. Tapi saya dengar macam The Rock nak jadi host WrestleMania kali ni. Tak pastilah. Tapi macam unlikely je kan, dia tengah busy dengan Jumanji. Lepas tu dengan sekarang nak promote filem Moana kan. Macam unlikely untuk The Rock ada masa untuk WrestleMania ni. The Viper, bukan The Viper Firdaus, The Viper. Viper yang kereta tu. Suria Sabah tu lawa sunset bang depan tu. Oh itulah. Tapi memang hotel saya ni berhadapan dengan laut tu kan. Nampak pulau tu kan. Pulau apa? Pulau, apa nama pulau depan ni? Bukan sifat apa lah. Lupa saya nama pulau tu tadi. Bang nak tanya WWE apa ni? Yang latest, paling latest apa ya? Harry. Apa dia? Dia punya PLE. PLE yang baru lepas hari tu Elimination Chamber lah. Macam Raw dan SmackDown tiap minggu ada kan? Hasif, what up PJM? Everybody out of nowhere. Waalaikumsalam. Bang, cuba bahas mengenai company Gusti baru yang bertempat di India. Oh, ini saya tak tahu kot. Saya kalau wrestling luar Amerika ni saya tak berapa baik tahu lah. Even Jepun, Mexico pun saya jarang tengok lah. Tak berapa minat. Mungkin style Gusti. Saya lebih memfokuskan kepada naratif ataupun storyline dalam Gusti kan. Bukan sekadar nak tengok lawan je. Tapi saya tak kata yang tak best. Saya tak best kan, cuma kurang mengikuti. Just Fist, terima kasih bagi saya heart. Narcos, terima kasih. Suara saya jelas pasal saya guna OBS dan juga ni TikTok Studio ni. So harap-harapkan jelas lah ya. Right. Rindu nak ada Raw vs SmackDown. Follow Gusti sejak bila bang? And Syahmi. Sejak saya umur 6 tahun, 7 tahun, tahun 88 kot. 88 gitu. Dulu arwah ayah saya selalu sewakan tape Gusti tu. Sejak tu tersangkut. Tak pernah lagi The Rock bersekongkol dengan The Viper. Tapi kalau The Rock muncul pun maybe akan terkait dengan cerita Roman lah kot. Cody dan Randy different universe, different department kan. Oh, Leo Rush watak baru, takut doho je ke?
RKO abang sukakan apa gaya permainan dia yang abang suka? Punya RKO tu lah. NXT Vengeance Day 7 Mac. Rasa macam saya tak dapat 7 Mac. Dah lepas lah ya. Okay. Abang lain sukan apa selain Gusti? Fake official. Malangnya tak ada. Saya bukan seorang peminat sukan. Bola ke apa ke, tak minat. Badminton saya boleh main sikit-sikit lah. Sukan lain apa Konda-kondi. Tak ada. Dulu saya ada Astro. Tak usik pun siaran sport tu. Tengok pun tu tengok Raw lah, tengok Gusti lah. Narcos. Waalaikumsalam. Bang nak tanya kenapa men tag team ada 2 belt Raw dan SmackDown. Women punya ada satu saja. Pasal women tu memang dibuat untuk nak melibatkan semua. Maksudnya kalau ia boleh berpindah-pindah mana-mana pun boleh dipertandingkan. Even di NXT pun boleh. Berbanding dengan men's tag team kan. Pasal maybe lelaki lebih dominant dan lebih ramai. Jadi terpaksa buat 2 lah. Sama lah macam dulu brand extension masa tahun 2002 dulu pun. Ada World Tag Team dekat Raw dan WWE Tag Team dekat SmackDown kan. By the way, WWE Unreal tercalon untuk 3 Emmy Award nomination. Harap ada season baru. Of course lah. Kalau dapat sambutan, dapat rating yang baik, mesti Netflix sambung tu. Maybe akan fokus kepada cerita Randy Orton kan. Saya season 2 ni pun tak habis tengok lagi. Baru episode 2 kot. Bang, layan tak zaman Evolution dulu? Layan memang saya layan setiap era saya layan. Sejak zaman Golden Era, zaman Hulk Hogan dulu, sampailah membawa ke sekarang ni kan. Tak ada lagi terlepas. Kalau saya terlepas pun adalah sekejap masa zaman permulaan Attitude Era tu. Masa tahun 1997. Masa tu saya stop sekejap. Masa masuk Dewa 98, dah tengok balik kan. WWE walaupun scripted tapi kalau kena finisher atlet Muay Thai pun tumbang betul. Jangan buat dia main-main. Pasal apa? Don't try this at home. Mungkin Ted DiBiase Jr. yang return sebab nak kuatkan balik the legacy story Mr. Ray Jr. Berkemungkinan. Just Fist opinion, WWE patut lebih tumpukan perhatian kepada youngster berbanding old timer. Tapi kadang-kadang old timer youngster ni mungkin star power tu belum cukup lagi, belum cukup kuat lagi kan. Jadi mereka terpaksa juga bergantung kepada inilah orang lama ni kan. WWE tak guna argument lagi ke bang? Nak tengok bang kecacing? Tak ada dah. Martin Wright nama dia. Ada saya ceritakan pasal Boogeyman dalam video saya sebelum ni. Boleh cari. Dia sekarang jadi fitness instructor kan. PLE Armageddon Judgment Day No Way Out tak ada. Betul. Lama dah tak ada. PLE Bad Blood apa lagi. Great Balls of Fire. Banyaklah. TLC pun dah tak ada dah. Kan? Dulu kan ada kan. And Syahmi, kalau nak layan Gusti streaming dekat mana bang yang best? Of course di Netflix lah sekarang. Pasal sekarang Netflix tu bukan sekadar Raw, SmackDown ataupun PLE yang baru, acara bulanan yang baru, tapi juga ada arkib-arkib dia. Tapi tak semua masuk lah. Di samping di Netflix, kalau nak tengok yang lama-lama macam sekarang pun WCW punya PLE dan juga acara pun ada juga dekat YT channel official WWE. Pasal ada WWE Vault. Katanya banyak konten yang tak masuk Netflix, WWE akan letak dekat YT. Cuma dekat YT ni tak berapa best sangat pasal ada banyak lagu-lagu yang diedit untuk nak elak copyright kan. Jadi dia tak sama, tak macam zaman-zaman ketika mereka dalam WWE Network dulu kan. Ada banyak benda yang mereka terpaksa edit untuk mengelakkan copyright dan sebagainya lah. Yes, Firya dengan Jet Kagil hambat lah bang. Hambar. Jet tu hampir betul promo skill dia. Tapi saya follow Jet daripada zaman dia jadi TBS champion dulu. Kan? Saya rasa dia macam ada, dia walaupun macam tu, tapi dia agak comel sikit. Kan? Bang, layan zaman Thunderdome tu. Zaman-zaman Netflix dulu kan? Layan. Okay, sorry Okay. William Regal part time ke? William Regal dia lebih kepada coaching lah sekarang ke NXT. Abang mesti layan zaman Astro WWE Raw sekitar tahun 2000. Mula-mula segmen ada host orang Jepun tu. Host orang Jepun siapa lupa saya. Funaki. Bang layan Golden Era tak? Bocil Majapahit. Yes, saya layan pada zaman-zaman Hulk Hogan dulu kan. Hulk Hogan Macho Man, The Ultimate Warrior. Siapa lagi? Ramailah zaman-zaman tu kan. Sebelum berpindah ke New Generation Era kan. 619 tu memang ikonik gaya. Tony Storm di WWE sebelum ni biasa je, tapi di AEW banyak cerita. Fazul Rizwan, ya betul lah tu. Dengan karakter timeless dia tu kan. Menjadilah dia dekat AEW kan. Orang fokus dekat Ted DiBiase, tapi silap-silap The Evolution and comeback and just cameo. Oh ya ke? Maksudnya nak kena ada Batista,
nak kena ada Ric Flair. Berkemungkinan, tak ada yang mustahil, boleh je mereka tampilkan bagi nak menguatkan lagi cerita antara Cody dan Randy ni kan. Rindu Brock Lesnar yang dulu, Faizah. Itulah, apa nak kata, zaman berubah, usia meningkat. Brock Lesnar pun tahun ni dah 48 kan. Best tu WWE dekat TV3, Just Face. Betul lah, tapi banyak potong kan. Randy dan Cody, siapa menang nanti? Komen sikit Zamri UFC 86. Saya memilih Randy Orton untuk menang. Terima kasih saudara Zamri UFC 86. Follow saya. Cuba ulas El Grande Americano bang, Yao Bing. Siapakah dia? Siapa El Grande yang OG ataupun El Grande ni? Ludwig Kaiser ataupun Chad Gable? IShowSpeed boleh jadi wrestler tak bang? Sebab dia selalu ada di WWE. Boleh, tapi nak as special attraction je lah. Untuk dia jadi betul-betul tu macam susah sikit kan. Antara 3 je yang Randy call hari tu, The Rock, Animal atau The Nature Boy. Oh, ahli Gusti ni macam-macam skill betul. Abang lain Dirty Dome tak? Saya suka dengan Dirty Dome lah. Menarik Dirty Dome daripada somebody yang kena bu kau-kau kepada seorang yang sangat over dengan fans kan. Alright, sebentar tu boleh tolong tap screen saya mungkin akan live sampai pukul 12 kot kan. Melayankan korang punya persoalan. Ada bau-bau ke Hangman Adam Page ke WWE? Ash Kazuki Kodiang. Setakat ini macam belum, tapi tak mustahil. Memang kita looking forward lah. Saya yang antara bintang AEW yang saya nak dia ke WWE, of course Hangman, Kenny Omega, MJF, atau Kyle Fletcher. Ini pun ada vibe-vibe macam Randy Orton 2009 ni kan. Tu pasal sekarang ada orang cakap sekarang the era of Orton Multiverse. Dekat NXT ada Miles tu kan, Miles sama nama dia kan, yang ada masalah pendengaran tu kan, pun lebih kurang macam Randy Orton. Dekat AEW ada Kyle Fletcher sebagai TNT champion kan, semua jahat-jahat belaka kan. So that's a multiverse of Randy Orton lah. Batista sakit teruk ke sampai badan dia tu? Tak pasti saya, tapi dia memang tengah buat fitness lah, dia memang mengurangkan berat badan dia. Shaukat dia punya style wrestling apa ya? Technical, ground, brawler atau apa? Dia lebih kepada powerhouse, ground wrestler lah. Rasa terkilan sebab The Rock dan Stone Cold bersara awal sekitar 2003. Stone Cold memang terpaksa bersara pasal dia memang leher dia problem kan. Kalau kata dia Bruce Lee juga dibimbangi akan mendatangkan kecederaan lah. Okay. Fake official, dekat WrestleMania 40 pun kita tak expect Undertaker muncul. Ini kan perlu tak dibiasi, betul. Sama nak ini menang. Okay. Jim Ross, bocil masih ada lagi sesekali di AEW, tapi tak kerap sangat lah pasal dia pun dah tak berapa sihat dah kan. Dia punya balls palsy dia tu kan, yang mulut sengit sebelah. Saya pernah baca dalam buku Jim Ross kan. Jim Ross ni memang kalau kita perasan dia daripada zaman Attitude Era tu kan, mana pernah ada senyum. Dia kata dia nak sangat senyum, nak sangat ada reaction, suka dan sebagainya, tapi tak boleh. Sebab dia punya muka herod dia tu kan, dia punya balls palsy, masalah nerves tu kan, macam orang kena minor stroke tu kan. Sampai sekarang dia ada problem tu. Dan Jim Ross pun beberapa kali hampir dipecat oleh Vince McMahon lah, oleh kerana faktor dia tak boleh senyum tu kan. Muka dia kan memang muka ketat je kan. Jadi role kena kecam teruk bang sebab buat tim song World Cup. Oh ya ke? Just Fist, Japanese male wrestler tak digunakan dengan baik di WWE. Mungkin lah, mungkin kerana communication barrier kan. Okay, Miles Bourne, okay. Logan Paul pun boleh jadi wrestler, takkan IShowSpeed tak boleh jadi wrestler kan. IShowSpeed ni dia sebagai YouTuber kan, sama macam Logan Paul. Tapi Logan Paul ni dia buat macam-macam benda, termasuk boxing. Dia nak proof yang dia boleh buat semua benda. Dan dia masuk dalam WWE pun pada asalnya pun dia kecam juga kan. Ada yang kata just nakkan nama dia je kan, untuk free marketing. Tapi Logan Paul membuktikan bahawa beliau memang seorang wrestler yang berbakat, memang deserve to be a wrestler, memang layak ditempatkan di kalangan ahli Gusti, yang walaupun tak bermula daripada awal, tapi Logan Paul membuktikan sebaliknya lah. Dan saya memang respect kepada Logan kan. Abang rasa LA Knight sempat lagi tak nak menang World Heavyweight Championship? Boleh lah. Saya pun rasa macam akan sampai masa tersebut. Azwan Serigala, tak kot. Will Ospreay nak dia punya skill high fly, dia power lagu pun best. Yes, One Cena. The Shield bila nak wujud balik, Nur Hisham. Mungkin kena tunggu Dean Ambrose ataupun John Moxley lah habis kontrak dekat AEW. Okay. Brock Lesnar number 1 WWE. Yes. Randy Orton 2009 kurus sado macam Spider-Man lah. Obito. Sasha Banks ada isu apa bang dengan WWE? Tak ada isu sangat pun. Mungkin dari segi ni lah dia nak
penyelarasan gaji sebenarnya. Dia nak minta up lagi payment dia pasal dia kata dia dah setaraf dengan Charlotte Flair dan sebagainya. Tapi tak diluluskan permohonan tersebut. Tu yang dia belah je dengan Naomi tu kan. Dan lalas muncul dekat AEW. Bang, badan Brock macam lagi besar kan? Betul. Abang macam Michael Cole. Terima kasih. Apa nama dulu? Masa ingat Michael Cole masa zaman Anonymous Raw General Manager kan. I've just got an email and I quote, tak suka cara WWE pakai Rey Fenix, Ash Kazuki. Mungkin nampak agak tenggelam sikit lah. Dan saya expect yang Rey Fenix akhirnya akan digabungkan semula dengan Penta lah. Mungkin pembawakan Rey Fenix tu agak tenggelam, mungkin dari segi promo pun kurang kan. Jadi Rey Fenix mungkin kena belajar dengan Penta sikit lah kot, macam mana cara nak over dengan peminat kan. Bang nak tanya apa jadi pada Seth Rollins dengan AOP dulu ya. Cerita ni terhenti sebegitu saja bila AOP pun tak ada sama kontrak kan. Itulah kesian juga AOP. Berapa kali dah keluar masuk kan. Dia sama kes macam Karrion Kross. Kena buang, lepas tu panggil balik. Kena buang, panggil balik kan. Yao Bing, bang, Division memang tak dapat sambutan atau memang storyline dia orang macam tu je? Sepatutnya Division ni ada banyak lagi cerita dia. Cuma dia terbantut unforeseen circumstances kan. Oleh kerana kecederaan ataupun sakit yang dialami oleh Bron Breakker, kena hernia kan. Betul Bron sedih pun tangan pula ni problem cedera kan. Jadi tinggallah Austin Theory dan juga Logan Paul kan. Tu yang banyak program ataupun plan yang tak menjadilah. Kenapa abang tak suka JBL, Hidan? Saya okey dengan JBL, tapi character wise memang saya tak suka lah. Watak jahat kot kan. Number one heel zaman 2005 dulu kan. Jim Ross dia senyum tahun 1994. Betul kan. Masa zaman attitude tu memang dia dah kena. Ramai lah yang komplain kan. Apalah Jim Ross ni sombong lah apalah. Jim Ross kata memang aku nak senyum tapi tak boleh. Kan kesian kan. Tengok si Empang macam tak larat dah. Tak macam Brock cepat dan power. Yalah. Kedua-duanya style Gusti pun berbeza kan. And bang, soalan random. Kalau abang creative team, abang macam mana retirement tour Brock Lesnar? Retirement tour tak payah ikut John Cena lah kot. Brock Lesnar boleh datang, habiskan dan belah dia gitu. Tak perlu proper retirement tour. Saya dia adalah Brock Lesnar kan. Dia memang berada dalam level Maulana lah orang cakap kan. Dia tak perlukan sebarang. Even Brock Lesnar pun baru ni dalam dia punya temu ramah kan. Dia kata dia tak ambil kisah pun pasal berapa banyak kejuaraan yang dia pernah dapat apa semua. Itu semua tak penting bagi dia. Yang penting dia kata anak-anak dia dapat menyambung legasi dia kan. Dan dia kata dia lagi suka kalau anak-anak dia bila jumpa cikgu kat sekolah kata anak-anak dia baik apa semua. Tu dia kata benda-benda yang membuatkan pumping my tires, dia punya istilah dia. Membuatkan dia rasa sangat berbangga, sangat seronok kan. Dia tak pandang pun apa pun accomplishment, pencapaian dia sepanjang kat WWE. Benda tu semua macam benda-benda tepi je, bukan priority dia kan. Tu pasal Brock Lesnar ni orang nak boo dia ke, orang nak cheer dia ke, dia tak ambil kisah pun pasal Brock Lesnar kan. Dia berada dalam satu kelas yang berbeza daripada orang lain kan. Bang, adakah wrestler powerhouse WWE yang ketinggian bawah 6 kaki? Powerhouse. Susah powerhouse ni kena badan besar. Siapa macam tak ada lah. Nanti saya fikirkan. Saya pun lupa lah. Ken, Waalaikumsalam. Prefer WrestleMania one night only atau 2 night sekarang? Saya prefer 2 night lah. 2 malam. Pasal kalau satu hari tu terlalu draggy. Diorang cerita sampai 8 jam mereka kena ada dekat stadium tu kan. Kick-off show pun dah 2 jam. Tak masuk main show lagi. Last 2019 kan. Tapi 2 malam ni punca daripada COVID dulu lah kan. Kalau tak saya rasa sampai sekarang pun mungkin akan masih 1 hari saja kan. Bad Bunny full time wrestler ke? Tak. Bad Bunny ni jemputan khas. Apa jadi pada Braun sekarang ni? Braun masih lagi dalam sesi pemulihan. Dia kena hernia itu, kena angin pasang kan. Test, well, here comes the pain. Quote dia bila entrance Lesnar tu. Itulah. Wait. Injured. Dia bukan injured lah, dia kena angin pasang. Hernia yang telur besar tu kan. Dia ada macam something yang abnormal kepada bahagian ni kan. Itu yang kena buat pembedahan dan buang benda tu lah. Dean Ambrose bila tamat kontrak AEW Afdal pada 2027.
CM Punk lepas ke buat GTS kat Omos dengan Big Show. Tak boleh lepas. Masalah GTS ni tak semua orang boleh dapat dilakukan. Kan? Kecil-kecil tak tuam. Kena tungau kot asalnya kan. Bila The Goat Y2J return, saya pun tak pastilah. Saya pun dah malas nak berharap lah. Kan? Hadi Arif, terima kasih. Berharap jadi kemuncul. Tunggulah kalau lepas WrestleMania ke, Raw after Mania ke kan. Zack Ryder hari tu baru return, kenapa sekarang dia dah jarang muncul bang? Ada je itu kat SmackDown. Kena belasang kali ni Orton. Nak tanya tattoo saya tak faham Brock Lesnar. Ya betul. 2004 tu pasal Obito pasal tak ada heel yang dominan dekat SmackDown. Mereka transformasikan JBL daripada watak seorang bouncer kan dalam APA kepada seorang jutawan. Tapi memang in real life memang JBL ni memang ada melabur saham lah. Kan, memang dia melabur saham property kot. Dia main ni lah pelaburan-pelaburan ni. Dan tak sangka karakter itu dibawa ke dunia gusti kan. Kena dengan siapa pun? Bukan kena dengan siapa. Benda tu penyakit kita, macam kita kena demam, macam kita kena apa ni? Macam kena batu karang. Dia benda dalaman, bukan punca daripada bergusti. Mungkin bergusti pun ada jugalah dia punya efek ke. Tapi dia benda dalaman. Favorite match abang? Teduh panas. Banyak favorite match saya. Salah satunya Hogan dengan The Rock WrestleMania 18. Kemudian Austin Bret Hart WrestleMania 13. John Cena AJ Styles Royal Rumble 2017. Kemudian apa lagi banyak sebenarnya. Hogan Warrior pun not bad kan. Undertaker Shawn Michaels WrestleMania 25 2009. High Flyer ni memang susah nak jadi main eventer ya bang sejak dulu. Betul. Biasanya High Flyer ni badan yang agak kecil lah kan. Dan mereka memang sesuai untuk mid carder lah. Untuk kejuaraan macam antara benua semua. Tapi untuk dibawa ke main event tu susah sedikit kan. Rasa Obafemi tu boleh bertahan lama ke atau lagi 3-4 tahun dia jadi jobber Fikri? Rasa boleh kot. Nampak sangat over dengan peminat sekarang kan. Rasa boleh kot. Tapi dia kena powerkan lagi dia punya mic skill lah. Dulu Brock Lesnar pernah lontar tali pinggang kat belakang tabir. Kenapa ya Farid? Saya ada ceritakan sebelum ni. Dia tak puas hati dengan Vince masa tu kan dia lawan dengan Roman kan. Masa tu dia nak kalah pada Roman. Tapi last minute Vince McMahon ubah dia punya ending. Dia kata Brock, you are going over. Masa tu Brock dia nak belah lah dari WWE pasal dia nak kembali ke UFC kan. Tahun 2016 tu kan. So dia macam dah tak berapa ada hati lah nak bergusti kan. Dia ada banyak benda lain dia nak fokus kan. Itu yang bila Vince tukar tu, yang bila dia balik kat Korea, lepas tu dia baling je pada Vince. Brock peduli apa, dia bukan takut pada sesiapa pun. Vince pun dia tak kisah walaupun Vince bos dia kan. Itulah istimewanya, specialnya Brock Lesnar dia kan. Dia memang hanjut je, dia tak kisah. Dia lentam je. Hanif Man, Waalaikumsalam. Braun Strowman dah jobber ke? Braun Strowman dah dilepaskan pun daripada WWE. Sekarang Braun Strowman jadi pengacara rancangan makan-makan. Jalan-jalan cari makan dekat saluran TV USA Network. Orang masih bagi saya hati, wing-wing dan juga jambang. Terima kasih yang Rindu Matt Riddle featuring dengan Randy Orton. RK Bro, Lantoda. Bang, cerita sikit pasal Boogeyman, Hidan. Saya ada ceritakan dalam VTT saya sebelum ni. Boleh tengok I'm a boogeyman. I'm coming to get you. Betul dah kena release. Eric Rowan ada lagi dekat SmackDown dengan Wyatt Six. Hadi Arif, saya sekarang tengah marathon ke zaman Golden Era. Show SNME dan lain-lain. Mantap Hadi Arif. Cuma Golden Era ni dia macam typical ramai sangat badan besar apa semua kan. Dia kurang sikit action lah kan. Dia dah masuk New Generation tu baru shock. Sama Shawn Michaels tu kan. Pertandingan neraka. Salam bang, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ni? Syafiq Jan. Jom kita review Syafiq. Dean Ambrose. Adakah Bullet Club slowly reforming di WWE dengan saudara Tama dan Finn? Boleh jadi, tapi rasa tak kot pasal benda tu masih di copyright. Unless mereka bawa Tama dan juga Finn bergabung semula. Mungkin lepas ada Evil dan sebagainya. Gunakan nama lain lah. Nak gunakan terus Bullet Club tak boleh. Itu dah hak property, intellectual property New Japan kan. Angkat Pemilihan tu betul kot Hafizullah. WrestleMania nanti ada watch along, saya tak pasti lagi. Saya rasa kalau saya balik dari Sabah ni, kalau ada gap seminggu ke apa kan, harap-harap lah kan,
Lepas WrestleMania baru dapat naik kapal balik untuk job seterusnya, insyaAllah. Tapi saya tak janji lah. Tapi kalau saya ada kat rumah, insyaAllah saya akan buat, kan. Kalau AD ada lagi, adakah kemungkinan storyline dia dengan Dom boleh jadi, kan, mungkin jadi apa, mentor atau jadi pengurus kepada Dom ke. Kalau abang dekat Sabah, time puasa short sikit, buka awal, betul? Yang kat sini apa, subuh pukul 5 pagi, isyak pukul 7.30. Aware. Bukan The Rock pernah post gambar pegang cube dan pakai baju New Japan, kod-kod dah dapat restu? Boleh jadi, boleh je collab. Tapi pasal sekarang New Japan masih ada ikatan dengan AEW, jadi itu mengekang mereka untuk bekerjasama dengan WWE lah. Pandangan abang dengan deathmatch macam mana yang ada di AEW dan Indies, Ken? Saya tak berapa minat lah game-game yang terlalu ekstrim, sama macam nak menamatkan riwayat lawan kan, sama mencederakan diri teruk-teruk kan, macam Darby Allin tu semua kan. It's okay to be violent, to be extreme, tapi jangan over limit sangat lah kan. Macam Darby Allin tu, kesian dia muda lagi, nanti lepas 4-5 tahun ni badan dah barai, nanti dah tak boleh nak teruskan career kan. Saya tak minat. Ada orang kata, apalah tengok wrestling ni, aku layan CZW kot, Combat Zone Wrestling, dulu layan ECW, ganas, bau betul. Itu pendapat awak kan. Macam saya berbanding, saya lain. Saya tak minat sangat kalau terlalu ganas ni. Macam wrestler ni, dia macam di WWE, di AEW, you have to protect each other. Kita kena cover opponent, walaupun kita menyerang dia, kita pukul dia, tapi dalam safety measures lah, bukan nak mencederakan dia kan. Ken Shamrock tu underrated, betul. Bang, kenapa tak buat video sejarah WWE? Ada je, setiap hari saya buat tu. Tengoklah video saya tu, kan. Cuma beberapa hari ni saya tak buat lah, saya tengah busy kan, apa, naik kapal terbang lah apa. Saya sekarang kat Sabah ni, kat Kota Kinabalu. YX nama macam kurang perhatian bang, Faiz Saad. Entahlah, saya pun kesian kat dia orang kan, masih dengan berebut lantern tu je dengan MFT kan. Apa pandangan seorang wrestler dari segi apa-apa mic skill? Apa pandang seorang wrestler? Dia gabungan semua lah, ring skill dia, mic skill dia kan. Booker T dah sudah kelakar tu, sampai sekarang masih kelakar. Betul. Bang, meja komentator WWE tu dibuat dari plastik ke? Kenapa senang sangat roboh? Dia bukan plastik, dia macam plywood lah. Dia macam pasang siap, proses senang. Tapi yang sekarang punya meja agak keras sikit kan. John Moxley kena stapler kepala tu lah. Aduh kan, pakai apa, chopstick lah, main pecah gari lah, apa semua. Apa benda lah. Tu wrestling apa tu nak menamatkan riwayat orang kan. Kesian Demis di depan lawak, Wahal pernah jadi world champion. Demis pun selesa, tak ada masalah. Kan memang tugas dia untuk put over yang talent. Apa pandangan abang bila artis Hollywood cakap wrestling ni soft dan scripted? Itu semua nak memancing itu. Semua orang tahu memang wrestling scripted. Siapa kata soft? Masuk ring, tengok soft ke tak. Saya ingat lagi yang Booker T pernah kena kacau dengan Boogeyman tu. Itulah, saya muntah-muntah Sharmell dibuatnya. Abang ingat lagi Yoshitatsu Just Fist? Ingat? Yoshitatsu ni dia ada sejarah dengan Sheamus. Dulu demo ni, masa mula-mula Sheamus masuk dalam WWE, dia orang duduk serumah. Lepas tu dengar cerita, berlaku betul-betul pergaduhan antara Yoshitatsu ni dengan Sheamus. Walaupun Yoshi ni dia agak underrated sikit kan, tapi Sheamus teruk kena belasah dia tu katanya. Pasal cerita dia, masa dia orang kat rumah sewa tu, Sheamus ni buat kepala lah, pinggan tak basuh lah apa semua kan. Kena pedal dengan Yoshitatsu. Yang pemain tu Yoshitatsu sekarang dekat Jepun kan, dah balik ke Jepun. Golden era tu storyline vibe 80-an, zaman gemilang TV show time tu. Tu yang marathon tengok. Itulah Adi. By the way bang, macam mana talent from US boleh ke Jepun? Ya, untuk career wrestling dulu. Memang biasanya memang mereka macam kira nak menimba ilmu lah, nak melayakkan mereka ataupun nak menambah lagi pengalaman mereka kan. Kesal dekat Jepun, style gusti mereka lain berbanding kat US kan. Jepun lebih kepada strong style kan, macam British dan sebagainya. So macam kita lah, masuk mana-mana company kan, cek pengalaman, menimba ilmu kan, kita belajar di tempat berbeza. So kita akan dapat lebih daripada orang lain lah. Ron Simmons punya catchphrase tu simple tapi lawak. Sekarang catchphrase apa yang famous kat WWE? Yo Kas Denhausen. Skrip juga, kalau kena finisher wrestler sakit juga ya. Memang sakit kan.
Tom Brady cakap wrestling ni cute. Saya tak payah cakap kot. Ramai dah yang respon kepada komen tersebut. Alah, ini pun macam nak memancing ni tu. Itu Logan Paul pun ada kan dalam dia punya match NFL tu. Macam nak macam nak set up untuk storyline wrestling itu. Maybe ada perlawanan melibatkan Logan Paul dan Tom Brady dekat WrestleMania ke, siapa tahu. Yoshitatsu legend, The Rock akan lawan Cody nanti. Oh ya ke? Evan Bond masuk WWE pada waktu yang tidak tepat. Itulah, dia pun benda kecil kan. Ataupun macam mana nama dia, nama lain dia, Evan Bond, Matt Sydal ya. Nah, itulah saya rasa macam ada program dengan WWE tu. Abang boleh tak cerita momen Undertaker tangkap Teddy Long dalam kereta tu, macam mana dia orang buat? Alah, itu semua kamera trick je tu kan. Silap Teddy Long lah sikit-sikit one-on-one Undertaker, sikit-sikit one-on-one Undertaker kan. Marah lah member kan. Betul ke Drew akan keluar dari WWE bang? Tak, itu hanya sekadar cerita saja. Itu Q&A bang, bukan sejarah. Q&A orang tanya tu, itulah sejarah yang saya cerita. Hari ni orang tanya pasal Chris Benoit, saya cerita sejarah Chris Benoit. Ada juga yang tanya pasal sejarah WWE, macam mana boleh tukar logo. Itu semua part of sejarah lah. Konten harian saya tu berdasarkan soalan yang ditanya orang. Bukan saya setiap hari saya fikir, saya nak buat konten apa hari ni tak payah. Saya sekarang ada lebih 500 soalan yang dalam bank soalan saya yang saya tak jawab lagi. Tapi saya akan jawab perlahan lah setiap hari kan. Setiap kali saya ada masa. Hari ni ada orang tanya pasal macam yang lepas, tanya pasal apa nama, apa video terbaru saya pasal wrestler Muslim di WWE. Ada orang tanya soalan tu, saya jawab soalan tersebut kan. Ada yang itu tanya pasal siapa. Banyaklah saya dah buat. Kamala, The Rock, Stone Cold, Cody Rhodes, John Cena, bagaimana WWE bermula, bagaimana ECW boleh bankrupt, macam mana WCW boleh bankrupt, boleh kena beli. Itu semua sejarah yang ditanya orang, kena saya jawab. Jadi orang nak saya buat sejarah macam mana? Kena buat buku teks ke? Kena tulis buku ke? Sempang dengan Kevin Nash bang. Kevin Nash tu di-injured masa tu, jadi terpaksa batalkan plan dengan CM Punk masa tu. Lagu zaman PJ era dulu lagi bagus jika dibandingkan dengan sekarang. Betul lah kan, pasal komposernya berbeza. By the way bang, pernah buat VT pasal WrestleMania ke-17 kes Tommy Dreamer? Ada, saya ada ceritakan dalam video CW tak silap saya. Paul Heyman nyaris nak kena pong dengan Tommy Dreamer pasal kes Paul Heyman berhutang kepada budak ECW. Kan ECW bankrupt kan, dengan masalah kewangan, sampai terpaksa dijual kepada WWE. Dan masa tu budak-budak ECW ni semua ramai yang dah meminjamkan duit kepada Paul Heyman, dan Paul Heyman lari tak bayar hutang. So Tommy Dreamer nyaris nak invade acara tersebut untuk nak Tommy Dreamer Paul Heyman. Dahsyat. Siapa lagi hidup sampai sekarang ni? Siapa je? Wrestler zaman Golden Era yang masih hidup lagi Ted DiBiase, IRS. Siapa lagi? Undertaker pun part of Golden Era. Billy Superstar Graham, tu Body Ventura, yang ramai lagi yang masih hidup. Demolition pun hidup lagi. Legend of Doom tak ada dah. Siapa lagi? Rick Martel hidup lagi. Ramai lagi yang masih hidup. Bushwhackers. Apa ni? Faiz Saad, kenapa masa Undertaker kalah 21-1 time Brock, kenapa tak buat masa zaman Triple H atau Shawn? Mungkin Brock adalah calon yang sesuai untuk menamatkan streak tersebut lah. Channel lain tu macam kurang meyakinkan untuk dijadikan individu yang menamatkan streak Undertaker. TNA diibaratkan macam WCW 2.0 sebab banyak wrestler WCW di situ waktu awal. Betul. Lepas tu banyak juga wrestler yang tak diserap masuk ke WWE. Salah seorangnya adalah AJ Styles, Scott Hall, Lex Luger, Macho Man. Ramai je membantu untuk nak menaikkan TNA lah masa tu. Muzik Damien Priest macam lagu ekspedisi. Brady ada program dengan WWE, bawa sekali dengan NFL ya. Sebenarnya NFL pernah terlibat dengan WWE. Masa Lawrence Taylor lawan Bam Bam Bigelow di WrestleMania 11 tahun 1995. Itu memang ada budak-budak NFL sekali kan. Tapi tak adalah physical alteration antara mereka. Sekarang ada Lawrence Taylor lah, LT lawan dengan Bam Bam Bigelow.
Okay, abang terasa ke bila pernah ada cakap lebih baik cerita kisah Nabi? Haris. Ni saya dah jawab sebelum ni. Saya tak terasa lah, cuma saya balas balik lah. Dia kata cerita Gusti ni, cerita Nabi lagi baik daripada cerita Gusti. Of course lah. Kau nak membandingkan benda yang berbeza kot. Macam membandingkan pisang dengan kereta EV. Kan lain tu. Kan? Tak adil untuk kita buat perbandingan benda yang tak related. Kan? Tapi nasib baik Nabi pernah ada sejarah tentang Gusti. Dengan siapa nama individu tu kan. Jadi tu yang saya ceritakan tu. Dan saya ambil cerita tu daripada laman web mufti dan sebagainya tau, bukan saya sembang kosong. Ada dia punya dalil-dalil, hadis-hadis, riwayat-riwayat tu kan, daripada hadis Muslim apa semua kan, bukan sembang kosong. Ada dia punya dia punya dalil lah, dia punya ni kan, sandaran dia, bukan sembang kosong. Cerita macam Nabi ni tak boleh suka-suka hati kita cerita kan. Nabi kot, dosa kita kalau kita cerita benda yang Nabi tak buat. Tapi kita kata Nabi buat lah. Itu pasal saya masa nak jawab soalan tu, saya betul-betul berhati-hati lah. Agama dan hiburan jauh sangat tu, itulah. Kodi saya tak faham kenapa orang tak minat kodi. Itulah. Alah yang tak minat dia banyak IWC je, yang geng-geng internet je. Yang datang ke event, ke stadium semua okey je dengan kodi. Bang, apa main point Vince untuk mengangkat division wanita tahun 2018? Sebenarnya bukan Vince pun yang cuba menaikkan, Stephanie yang push sebenarnya untuk nak elevate wrestler wanita ni. Kalau ikut ini semana tu, perlawanan wanita ni macam ibarat toilet break je. Hari tu saya tengok podcast dengan Candice Michelle, Chris Van Vliet dengan Candice Michelle kan. Candice Michelle cerita lah, match perempuan zaman Vince paling lama 4 minit kan. Jadi dia kata dalam 4 minit tu lah nak kena completekan story tu dalam tempoh 4 minit, bayangkan kan. Jadi memang susah. Vince memang menganggap wanita itu bukan satu yang boleh dihargai lah. WWE pernah ada talent from China tak bang? Ada. Siapa yang Ho Ho Lun tu dulu kan, ada masuk tu O5 Live tu kan. Ho Ho Lun pernah lawan kat Malaysia. Lepas sekolah nak training wrestler dan jadi wrestler, tapi rasa macam mustahil. Ria. Boleh je contact lah Coach Syaukat kan. Siapa ni? Aisyah Muhammad. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya bang. Terima kasih Aisyah. Cerita sikit pasal Big Boss Man, Jester. Pun saya dah ceritakan lah sebelum ni tentang Big Boss Man. Yang dia kena kena gantung dekat Hell in the Cell tu kan. WrestleMania 15 tahun 1999. 99. Kat WWE saya tak ada. Jimmy Wang Yang. Ya. Kami nak tengok Undertaker lawan Sting. Boleh tengok dalam ni je lah. AI lah kan. Daripada dalam game. Susah. TNA tu ikutkan lebih boleh jadi rival WWE dulu. Kalau tak kepada Jeff Jarrett, Reign of Terror. Lebih susah pasal TNA tak ada funding yang kuat. Jadi memang payah lah kan. Kevin Owens terrehat. Ya betul. Masih lagi dalam proses pemulihan leher dia. Bang, ada tak generasi budak-budak sekarang minat WWE sekarang? Saya tak pastilah. Anak-anak saya tak minat. Anak-anak orang lain pun saya tak pasti. Tapi kalau bapak dia peminat Gusti, of course akan menurunkan anak lah. Macam Komo semua yang melayan ni kan. Nanti ada anak kan. Macam saya, walaupun saya peminat Gusti Tegar, malangnya anak-anak saya langsung tak ambil pot. Saya harap anak saya yang last, Ama tu, yang 3 tahun sekarang ni, akan ni lah, terpanggil untuk join bapak dia. Nanti boleh lah kan. Emo sama-sama dengan bapak dia kan. Boleh buat live reaction sama-sama kan. Wrestler Singapore tu ya, siapa tu? Dante Chen kan. Pun dah agak ni lah. Lawan kat main event je kot. Itu ada masuk SmackDown sekejap. Okay, angle TNA punya Mahakarya tu memang different level tu. Bang, hari promo Viceman ada sebut Ambrose dengan Lashley. Ada kemungkinan comeback ke? Tu dia petik nama-nama opponent yang pernah kecundang di tangan Brock Lesnar lah. Jadi memang of course Dean Ambrose salah seorang kan, dari WrestleMania 32 kan dulu. Betul bang, ayah saya dari zaman WWF. Itulah, anak saya pun lain Gusti. Itulah Nasir Omar tu kan. Sayangnya. Itulah. InsyaAllah ada future. Itulah, sekarang pun saya buat live pun ada je kan, dia menyelit kan. Bang, pernah tak mimpi satu hari anak abang akan jadi macam Dominic? Janganlah doakan macam tu kan. Tapi karakter wise boleh lah kot.
Sekarang wanita boleh pakai benda bahaya. Handcell, Leatherman tu paling bahaya, betul. APA, JBL tu termasuk dalam Ministry of Darkness ke? Cerita sikit yang best pasal APA, Just the Jester. Pun saya dah ceritakan sebelum ni. Memang APA tu Acolytes Protection Agency. Memang mereka tukar. Sebelum tu JBL, dia dah pernah ada tag team dengan Barry Windham dalam pasukan apa? New Black Jacks kan. Sebelum tu dia Justin The Hawk Bradshaw. Lepas tu dia jadi New Black Jack. Kemudian baru dipasangkan dengan Farouk. Farouk pula sebelum masa mula join WWF dulu, dia jadi Gladiator tu kan. Ataupun apa, Spartacus punya karakter kan. Lepas tu baru dia ubah kepada APA ni lah. Dan menjadi sebahagian daripada anggota Ministry of Darkness. Ryback saya dah cerita lah sebelum ni. Ada yang cakap Obafemi apa ni, dapat push sebab dalam podcast Stephanie sebut favourite wrestler Obah Triple H. Ya ke Aisyah? Tak kot. Memang Obah tu power kot. Saya tim SmackDown 2002-2005 dulu. Zaman Brock dan JBL. Tengah prime SmackDown tu. Tengah apa? SmackDown 6. Chad Gable anak Kurt Angle ke? Bukan. Mukri. Arwah ayah. Razistan. Renny Dupree dan Sylvain Grenier. Seorang lagi siapa? Rob Conway ya. Renny Dupree tu apa? Antara pengurus termuda yang dapat jadi juara di WWE. Jadi juara tag team pada usia 19 tahun. Dahsyat tu Renny Dupree tu. Talent from Saudi yang kena announce baru ni simpan untuk WrestleMania. Kau share nanti kau. Entahlah. Siapa nama dia saya pun tak tahu. Bang, kenapa logo WWE tak ada huruf E sedangkan WWF ada simbol F? WWF tu sini. Dia sebenarnya nama penuh dia dulu World Wrestling Federation Entertainment. WWFE. Cuma digunakan akronim WWF sahajalah. Kemudian bila dia dah ada masalah dengan Panda tu kan apa WWF World Wildlife Fund claim WWF tu terlalu, orang sebut WWF je orang ingat wrestling, padahal WWF Panda ni dah start tahun 61 lagi. Jadi mereka pun marah. So dia kata korang boleh guna WWF tapi dalam Amerika saja. Tapi pasal WWF jadi fenomena global, sampai seluruh dunia mengenal WWF as Gusti, bukan World Wildlife Fund. So mereka lawan lah kat court dan ultimately Panda tu menang. So tu yang diorang buat campaign Get the F Out. Jadi daripada World Wrestling Federation Entertainment, dibuanglah perkataan Federation tu, jadilah World Wrestling Entertainment. Tinggallah WWE. Tapi itu tak diletakkan kat situ. Pasal asal pun memang tak ada E pun, WWFE kan. Dia tinggal WWE saja. Jadi itulah sebagai cerita dia. Itulah sejarah kenapa ada E, kenapa tak ada F. Kenapa ada F, tak ada E. Itulah. Tough Enough kena bantai dekat WrestleMania 2006. Ni saya dah cerita dah pasal siapa ni? Siapa nama dia? Ada VCT saya. Masa mula saya buat soal Gusti dulu. Allahu Rabbi. Siapa nama dia lah? Lupa lah saya. Jangan. Daniel Puder. Baru datang. Daniel Puder. Dia ni ada bawa kepala sikit lah kan. Dia Mamat ni dia berlatih MMA. So dia masuk WWE tu, dia pula menang Tough Enough kan. Jadi dia besar kepala lah. Dia tak tahu dalam tu. Jumpa Hardcore Holly. Memang teruk tu. Memang belasah. Tu memang real tu. Memang diorang kena belasah. Memang diorang macam saja nak kenakan si Daniel Puder ni lah. Memang betul-betul kena henjut tu dalam tu. Kan sampai kena buang. Itu cerita dalam ring. On screen. Kat belakang lagi lah. Kena teruk. Sekarang dah jadi ni dah. Siapa? Daniel Puder ni dah jadi sheriff Jadi anggota polis. Smackdown zaman Stephanie Face dan Teddy Long. Tu zaman Never Miss tengok tu. Cena baru nak naik. Daniel Puder. Bukan Powder. Puder. Puder. Mana yang kaki buli selain JBL dengan Bob Holly? Just human being. Ini saya dengar cerita dia ya. Tak pastilah. Tapi ada cakap Chris Benoit pun sama juga. Chris Benoit. Tapi yang memang betul-betul ni Holly lah. Bob Holly. Tu penyanyi ya. Dah pukul 12 lah. Baik, saya nak hentikan dulu live saya ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kan. InsyaAllah kita akan jumpa pada Sabtu nanti. Pagi Sabtu kita akan watch along acara Smackdown bersama-sama kan. Saya pun nak buat video reaction. So senanglah sekarang pasal saya dah tahulah cara nak guna satu kamera saja. Sebelum ni kalau saya buat watch along, saya gunakan phone ni tau untuk nak live TikTok. Rupanya boleh guna same kamera untuk buat TikTok live dekat guna studio ni, dekat PC dan juga di OBS. Saya baru tahu, baru dapat ilmu ni kan. Yo,
Curse. Saya kena pakai filter Dan Hausen lah lepas ni. Macam Dan Hauser buat tu kan. Ada tak filter tu kat TikTok Kalau ada boleh buat kot. Yo, curse. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Dah pukul 12 dah. Korang mau tidur hari malam Jumaat ni apa ni? Tak tidur ni kan? Banyak kot aktiviti boleh dilakukan malam Jumaat. Baca Yasin contohnya. Selama ni tengok Santizap je bang, buat watch along. Itulah, saya pun inspired daripada Santizap kan. Saya sebelum tak berani nak buat pasal saya ingat benda tu akan kena copyright. Rupanya tak, pasal dia jadi fair use, pasal ada gambar kita, muka kita dan video di bawah kan. So suara kita lebih dominan berbanding audio asal kan. Jadi dia boleh jadi fair use lah. Tu saya tengok Santizap tak kena copyright dan dapat banyak followers dan di-recognize sebagai one of streamers yang yang terkenal di dunia. So saya pun buat kan. Saya rasa kat Malaysia tak ada orang buat lagi. Even TikTokers yang dah lama pun buat time-time tertentu je masa PLE dan sebagainya. Tapi untuk Raw, Smackdown tak ada lagi orang buat. Hazwan Shah pun tak ada buat. So saya rasa saya yang boleh jadi Santizap Malaya lah kot. Macam mana? So far okey kan? Harap-harap awak semua dapat memberikan sokongan lah kan kepada Santizap Malaya ni kan. Okey. Alright, saya nak end. Aduh, saya ni dah macam orang nak balik, nak menuju ke kereta. Okey, balik dulu ya. Tapi dekat pintu kereta sambung lagi sembang kan. Okey, Aisyah Muhammad baru follow saya. Kalau belum follow, boleh follow saya. Follow saya kan. Supaya di samping saya buat watch along, setiap hari juga saya buat Q&A. Saya jawab soalan tentang ni lah, sejarah-sejarah Hari Kursi dan sebagainya. Dah macam komentator bang. Terima kasih kan. Itulah saya cuba buat kan. Harap-harap lah, mana tahu nanti ada orang Netflix ke nampak, kita ada seorang komentator berbahasa Melayu. Mana tahu mereka nak tawarkan job sebagai pengulas berbahasa Melayu WWE kan. Doakan lah. Kalau korang semua doakan, saya sangat-sangat berterima kasih. Dah follow lama dah bang. Zaman Bedah Gusti kat YT lagi. Oh ya ke? Terima kasih banyak-banyak. Okey. Alright. Okey, terima kasih semua. Ramai juga yang tengok ni malam ni. Hampir 1,000 orang yang singgah di sini dan 20 orang yang sedang menonton ketika ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.